Hampa kalau tak grab unit ni, unit hot di Pedah ni, memang hampa kena tinggal. Sebab apa? Rumah ni di kawasan Pansapuri Idaman. Tingkat 4, jom kita tengok. Sebab apa? Kawasan ni kawasan hot. Dekat dengan Pedah, dekat dengan Jalan Besar, Matampuh apa semua. Jom kita tengok. Alright hampa, ni dia rumah yang Ambassador beritahu kat hampa. Rumah dekat Matampuh ni, Pansapuri Idaman. Berkeluasan 700 lebih square feet ni. Hampa tengok. Dia tingkat 4. Dia tingkat 4. Tapi kawasan memang hot area lah. Dia ni memang cantik. Basic unit. Okay. Dan yang bestnya, unit ni owner dah buat dah. Ni. Dia betul bahagian bawah ni. Dah buat dah. Hampa kalau ada modal, hampa tambah lah sikit belah atas ni. Belah atas ni hampa boleh tambah sikit. Yang ni bahagian laundry area dia. Besar juga. Ini bahagian laundry area dia. Nak sedia baju semua kat sini memang nice. Dan rumah ni dia ada 3 bilik, 2 toilet. Bukan 1+1 lah. 2 toilet. Ni bilik master bedroom dah. Hampa percaya apa tersembunyi kat sini? Mana toilet dah? Ni. Toilet dia ni dia kat sini. Dalam ni. So owner buat pintu ni. Kalau hampa tengok, kalau aku tutup pintu toilet ni, dia sambung sekali dengan ni. Tempat letak baju apa semua ni. So dia hidden. Okay. Dan ini bilik kedua. Just nice. Boleh masuk. Double pun boleh masuk ni sebenarnya. Okay. Dan ini toilet luar. Dan ini bilik ketiga. Bilik ketiga ni, apa nak buat? Boleh berdeka ke? Memang sesuai jugalah. Okay. Rumah ni terletak di mana? Pansapuri Idaman, Matampuh, tingkat 4. Unit hot area. Dekat dengan MACD, dekat dengan Pedah. Hampa tahu lah. Idaman dekat apa ni? Pansapuri Idaman ni kat mana? Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan detail lebih lanjut, kontak Ambassador Tanah. Halo Rogers sampai ready. Sebab apa? Owner nak jual murah. 200,000 nego. Kontak Ambassador Tanah cepat. Hot unit.